Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan tune sebiji Mercedes A45 lah. Tapi disebabkan owner tak nak tune data dyno, kita akan buat straight tune lah. Dia A45, bukan A45S. Dia tahun 2013. Cuma aku nak cerita sikit kepada yang masih belum tahu pasal Mercedes A45 lah. So kita boleh tengok dia memang datang dengan bucket seat lah. Sebab A45 ni dikira racing punya type lah untuk Mercedes ni. Maksudnya macam spek ni dah spek yang kereta sukan lah orang panggil. A45 ke A35 ke, tapi A35 ni muka baru lah. A35 baru ada sekarang, dulu tak ada. So W176 A45 dia datang dengan engine 2.0 turbo lah, single turbo. Dan dia datang 4 wheel, yang tu yang best. Dan dia agak kecil agak kecil tapi dia berat. So kereta sangat stable lah. So A45 ni bagi aku antara kereta yang evergreen lah. Maksudnya kalau korang pakai simpan lama ke depan pun, dia tetap tak ditelan zaman lah. Dengan dia punya body dan dia punya power dan dia punya reliable. Sebab A45 ni dia agak reliable lah. Jadi kereta ni satu kereta yang powerful. Sebelum ni dia jadi 2.0 turbo yang paling laju. Kereta yang 2.0 paling laju lah. Yang keluar stop tu dah laju. Maknanya memang kereta sukan lah. So perbaloi lah kalau siapa-siapa yang masih menyimpan A45 ni, disebabkan dia punya reliabilities dan juga memang dia laju lah. Dan korang boleh nak main drag, korang boleh masuk sepang race. Kereta ni memang ready to race lah. Dan bila kita tune sikit, power memang naik mencanak disebabkan ada turbo. Antara lawan-lawan dia adalah macam Golf R, Evo 10. Evo pun dah datang 2.0 kan. Lepas tu dia ada lagi macam Audi RS3 pun dia masih boleh lawan. Walaupun Audi RS3 ni 2.5 cc dia. So tengok atas modification jugalah. Semua kereta-kereta sukan ni dia bila ada turbo, kita tune, horsepower senang naik. Beza dia banyak. Dan apa lagi yang saingan dia, contohnya FK8, FL5 yang sama lah tu, 2.0 turbo. Macam FD2R, dia saingan dia dulu-dulu. Tapi disebabkan NA, FD2R agak sukar lah nak kejar kereta-kereta turbo ni. Okay. So nak cerita apa? Interior, aku tunjuk interior lah. So interior dia punya meter, pada yang belum tengok ya, meter dia 320 km sejam lah. Lepas tu kita boleh tengok meter dia boleh raving sampai 8000 rpm lah. Dia punya steering macam tu. Dia punya gear knob kat sini, ada sport comfort dengan manual mode. Radial nak launching semua boleh. Dia punya aircon vent. So sekarang dah keluar A45S. So yang ni A45. Tapi aku boleh cakap, siapa yang masih memakai ataupun baru nak pakai A45, masih sangat-sangat berbaloi lah memiliki kereta ni.